Sorotan berita 757, seramai 300 individu termasuk 2 pemimpin dan penganjur utama sebuah kumpulan dikaitkan dengan ajaran sesat ditahan pihak berkuasa dalam satu program dianjurkan di Dewan sebuah sekolah menengah di Likas, Kota Kinabalu pada Ahad. Mereka ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah bersama polis Diraja Malaysia susulan aduan awam mengenai satu program selama 2 hari bermula kemarin dipercayai menghimpunkan pengikut jemaah Ahmadiyah Qadiani di sekolah terbabit. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman semakan mendapati himpunan sempena program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 itu dikaitkan dengan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang difatwakan sesat dan menyeleweng oleh Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah sejak 2007. Beliau berkata seramai 300 individu ditahan bagi membantu siasatan yang terdiri 12 pemimpin dan penganjur utama serta 288 ahli jemaah. Program turut dihadiri pimpinan tertinggi Jemaah Ahmadiyah Muslim Malaysia JAMM selain ahli dari beberapa daerah di Sabah. Kes disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Sementara itu, bomba menyelamatkan seorang lelaki berusia 32 tahun seberat 100 kg yang cedera dipercayai patah kaki kiri ketika mendaki air terjun jeram Pelus di Hulu Langat, Selangor. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu sekitar jam 12.58 tengah hari pada Ahad dan tiba di lokasi sekitar jam 1.31 tengah hari. Menurutnya, seramai 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Tun Hussein On dan BBP Ampang dikejarkan ke lokasi. Ujarnya, mangsa anggaran berat 100 hingga 110 kg kemudian dibawa turun menggunakan pengusung. Beliau berkata mangsa berjaya dibawa turun sekitar jam 9 pagi Isnin, seterusnya diserahkan pada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan dibawa ke Hospital Ampang untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, vokalis UKIS Amir menyifatkan muzik video MV lagu Kekasihku di Menara yang diterbitkan ketika itu tidak mengikut storyboard asal, malah berpendapat jalan cerita yang dipaparkan kurang sepadan dengan mesej dan tema lagu berkenaan. Ini berikutan netizen mendakwa jalan cerita MV berkenaan tidak seiring dengan maksud lagu dan lirik lagu ciptaan sepenuhnya komposer Sa'ari Amri berkenaan. Amir atau nama Muhammad Azmir Muhammad Yusof, 57 tahun, mengakui ada beberapa bahagian dalam MV berkenaan yang dirakam di Universiti Teknologi Mara UiTM tidak kena dengan jalan cerita lagu yang berkisah jurang pasangan bercinta yang berbeza darjat. Dalam MV berkenaan, ia memaparkan seorang lelaki sedang mengejar kekasihnya. Bagaimanapun, netizen menyifatkan gaya rambut wanita terbabit agak lucu. Begitu juga paparan lelaki terbabit menolak kereta yang dinaiki kekasihnya dari depan dan belakang. Selain kemunculan wanita yang memakai serkup kepala dengan solekan futuristik digelar alien kepala ungu oleh netizen.